Salam sejahtera. Nama saya K. Bharati dan saya adalah seorang peguam bela dan peguam cara yang beramal di Tetuan K. Bharati & Co. Tajuk hari ini adalah mengenai jaminan. Secara ringkas, saya akan huraikan apakah itu jaminan. Jaminan adalah satu pelepasan sementara yang diberikan oleh mahkamah kepada seseorang tertuduh sementara menunggu perbicaraan ataupun pelupusan kes tertuduh tersebut. Jaminan adalah dalam bentuk wang tunai yang dijadikan sebagai cagaran dengan satu orang penjamin untuk memastikan kehadiran tertuduh di mahkamah pada setiap masa pengurusan kes ataupun pada tarikh perbicaraan. Sebelum itu, kita harus lihat sama ada kesalahan itu adalah satu kesalahan yang boleh dijamin, tidak boleh dijamin atau langsung tidak boleh dijamin, bailable, non-bailable and unbailable. Sebagai contoh, kes yang boleh dijamin adalah seperti berikut. Pertama, di bawah Seksyen 12, Subseksyen 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Ini adalah kes di mana seseorang itu memiliki syabu kurang daripada 5 gram. Kes ini boleh dijamin. Kes yang kedua adalah di bawah Seksyen 15, Subseksyen 1, Subseksyen A, Akta Dadah Berbahaya 1952, di mana seseorang itu menggunakan dadah ini untuk kegunaannya sendiri. Jadi apabila air kencing tertuduh tersebut diuji dan didapati mempunyai dadah jenis metafetamin ataupun amfetamin, maka dia boleh dituduh di bawah Seksyen 15, Subseksyen 1, Subseksyen A, Akta Dadah Berbahaya 1952, di mana ia juga adalah satu kes yang boleh dijamin. Sebagai contoh, untuk kes-kes jenayah seperti kes Seksyen 323 Kanun Seksaan, di mana seseorang mencederakan seorang yang lain, di mana kes ini boleh dijamin. Begitu juga dengan kes Seksyen 182, iaitu seseorang memberikan laporan palsu kepada pihak polis. Kes ini juga boleh dijamin. Maka kes-kes tadi seperti Seksyen 12.2, Seksyen 15.1, Seksyen 323 dan juga Seksyen 182. Semua kes-kes ini adalah kes-kes yang boleh dijamin dan mahkamah harus memberikan jaminan tanpa apa-apa syarat bagi kes-kes yang boleh dijamin. Bagi kes-kes yang boleh dijamin, pihak pendakwa raya akan menawarkan satu jaminan kepada tertuduh untuk menjamin beliau. Apa yang akan berlaku adalah tertuduh ini boleh melantik peguam atau boleh melantik peguam YBJK untuk mengurangkan wang jaminan mereka. Peguam tersendiri atau peguam YBJK akan membuat rayuan kepada mahkamah di mana beliau akan mengurangkan wang jaminan yang ditawarkan oleh pihak pendakwa raya. Pertamanya, alasan yang akan diberikan oleh peguam tersendiri ataupun peguam YBJK adalah mereka akan memberitahu kepada mahkamah umur tertuduh, apakah pekerjaan tertuduh, adakah tertuduh mempunyai apa-apa tanggungan dan juga gaji tertuduh. Semua ini akan diberikan kepada pihak mahkamah. Dan selepas meneliti hujahan-hujahan pendakwa raya dan juga hujahan peguam tersendiri ataupun peguam YBJK, mahkamah akan memberikan satu jaminan kepada tertuduh. Jaminan adalah atas budi bicara mahkamah. Jika OKT dituduh di bawah satu kes yang tidak boleh dijamin, non-bailable, jaminan boleh diberikan tetapi atas budi bicara mahkamah, dan mahkamah akan memberikan ikat jamin dengan syarat-syarat tambahan. Sebagai contoh, jika seseorang tersebut dituduh di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan iaitu rogol, beliau boleh, iaitu tertuduh tersebut boleh meminta jaminan dengan mahkamah dan mahkamah akan memberikan jaminan, tetapi syarat-syarat tambahan akan diberikan oleh mahkamah juga. Seperti saya katakan tadi, selain daripada ikat jamin, syarat-syarat tambahan yang akan dikenakan oleh mahkamah adalah seperti berikut. Pertama, tertuduh harus serahkan pasport antarabangsa beliau kepada mahkamah sementara menunggu pelupusan kes beliau. Kedua, tertuduh tidak boleh mengacau, mengugut ataupun mendekati mangsa. Ketiga, tertuduh juga tidak boleh mendekati, mengacau atau mengugut saksi-saksi pendakwaan. Selanjutnya, tertuduh harus pergi ke balai polis yang terdekat
dan menandatangani kehadiran beliau sebulan sekali sehingga pelupusan kes beliau. Ini adalah syarat-syarat tambahan yang akan diberikan oleh mahkamah kepada tertuduh selain daripada ikat jamin. Sekarang kita lihat apa akan berlaku jika tertuduh langgar salah satu syarat yang diberikan oleh mahkamah tersebut. Jika tertuduh langgar syarat ini, mahkamah mempunyai kuasa untuk tarik balik jaminan yang diberikan kepada tertuduh. Okey, sekarang kita lihat bagi kesalahan-kesalahan yang langsung tidak boleh dijamin. Kes-kes seperti Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya. Kedua-dua kes ini langsung tidak ada jaminan diberikan oleh mahkamah. Begitu juga dengan Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu kes bunuh. Selalunya kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup, jaminan tidak akan dibenarkan dan tertuduh harus dan akan berada dalam tahanan sehingga pelupusan kes beliau. Sekarang kita lihat apa akan berlaku jika tertuduh yang diberikan jaminan tidak hadir ke mahkamah untuk pengurusan kes ataupun untuk kes perbicaraan beliau. Pertama, jika tertuduh tidak hadir ke mahkamah, penjamin harus hadir ke mahkamah dan memberikan satu alasan yang kukuh kepada mahkamah mengapakah OKT ataupun tertuduh tidak dapat hadir ke mahkamah. Jika tertuduh tersebut telah dilanda oleh kemalangan ataupun berada di hospital ataupun dia sakit, penjamin harus memberikan sijil sakit ataupun apa-apa surat yang dikemukakan oleh OKT kepada mahkamah untuk menunjukkan bahawa ia adalah satu alasan yang munasabah kenapa OKT tidak dapat hadir ke mahkamah. Jika penjamin tidak dapat memberikan satu alasan yang kukuh mengapakah tertuduh tidak hadir ke mahkamah, maka mahkamah mempunyai kuasa untuk merampas wang jaminan dan juga untuk memerintahkan waran tangkap terhadap tertuduh. Secara ringkas, ini adalah topik mengenai jaminan di mana saya telah mengulaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang boleh dijamin, yang tidak boleh dijamin dan langsung tidak boleh dijamin. Saya harap kamu semua faham topik mengenai jaminan ini secara ringkas. Sekian, terima kasih.